Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasir daripada Nadicom Digital Sdn Bhd. Pada pertemuan kali ini, sebelum saya lupa untuk beritahu nombor telefon saya 0199699079. Dan pada pertemuan kali ini saya nak tunjukkan bagaimana cara kita nak membetulkan nama dan alamat apa customer kita. Okey, yang pertama sekali, katakanlah kita dah submit e-invoice ni ke LHDN, tapi lepas tu kita perasan nama company ni adalah yang tidak betul. Jadi sepatutnya East Computex Sdn Bhd, bukannya East Computex System aja. Okey, jadi yang pertama sekali tindakan anda pergi balik ke invoice ini. Anda tengok kat sini dia dah hantar. Okey, kita klik dekat sini. Kalau kurang masa daripada 72 jam, anda masih lagi boleh cancel validated sandbox e-invoice ni. Okey, masukkan maklumat ROM buyer detail. Okey, sekarang ni klik initiate cancellation. Okey, klik kat sini dan paparan yang keluar macam ni, dan kita boleh terus pergi betulkan, pergi kat maintain customer, kita klik edit, kita cari ni, ada syarikat ni, syarikat Sdn Bhd, kita tenan dia betulkan, kita save, dan kita lepas pada tu anda perlu pergi balik ke invoice ni, kita klik edit dan tukar dulu sekejap pada line itu, maknanya sekarang ni kita masukkan balik yang tadi ni ada dua. Okey, kita klik OK, klik save, dan anda boleh hantar semula e-invoice, submit e-invoice. Okey, dia dah tukar dan nama tu pun dah penuh. Jadi saya rasa cukup sekadar tu dahulu. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.